Okay, isu pasal S1R ataupun Leo, company sama lah Okay, isu pasal crankshaft ni, okay, first of all, saya mohon maaf sangat-sangat daripada pihak saya, daripada pihak Joe Honda. Kami tak ada niat untuk nak jatuhkan mana-mana company ataupun mana-mana brand. Kat sini saya cuba nak betulkan apa yang sedikit salah faham antara syarikat dengan kilang dengan syarikat kami. Okay, dia macam ni. Okay, simple. Okay, motor ni crankshaft 4.5 RS RSX. Okay, labu 106 tak silap saya. Okay, so motor ni kita dah set up siap semua. 68 siap pun kita pakai siap 12, siap tak tinggi. Dan kita dyno dekat Mackenzie. So nak jadikan cerita, tengah dyno, hari tu siap motor, hari tu juga kita pergi dyno. Hari tu siap motor, hari tu pergi dyno. Hari tu malam tu pergi dyno. Dan nak jadikan cerita, tuner tengah kutip RPM, tengah kutip minyak setup tune lah. Nak masuk untuk RPM 11, RPM 10 tu, tiba-tiba motor bunyi. Dia start bunyi dah, dia start bunyi. RPM tak down, dia tak ada tiba-tiba drop ke apa ke, macam kacik rim ataupun macam piston kembang ke apa, tak ada. Okay, so bila dah start bunyi, owner matikan enjin, tuner matikan enjin dan try start balik, bunyi. Makin lama makin kuat. Okay, so kita pun diagnose kat situ, kita check, kita yakin bahawasanya bunyi root. Sebab apa? Bunyi block dia berbeza dengan bunyi root. Bunyi yang tajam ataupun bunyi yang piston menggelupur ataupun jarak bunyi itu sangat berbeza lah kalau kita nak kata block dengan piston. Dan memang kita tahu itu crankshaft bunyi root. Sebab bunyi dia agak jarang-jarang. Dan juga rem ke lepas minyak ke tetap dia bunyi juga. Dia tak macam block kalau bunyi, kadang-kadang kalau kita rem dia diam, kita lepas dia bunyi, macam tu. Okay, tapi tak semua sama, ada lain-lain punya simptom. Tapi yang kita dakwa tu adalah crankshaft lah masa tu. So kita pun buka balik kedai terus malam tu. Esokkan tu kita terus buka. Kita tengok memang ada masalah dekat root lah. Root memang bunyi lah. Root memang bunyi dan block memang ada makan juga. Okay. So tapi dekat piston kita tengok dekat atas daripada oil minyak ring minyak ke atas tak ada apa-apa makan, tak ada apa-apa kesan. Ring minyak ke bawah sahaja ada masalah. Ring minyak ke bawah ke skirt sahaja ada masalah makan. Dan kita shark ada masalah oil flow dekat sini. Okay, oil flow dekat sini. So kita tengok washer oil seal bagi belah casing clutch RS pun oil seal yang baru, yang elok punya, yang terbaga punya. Dan kita tengok lain-lain head semua tak ada makan. So maknanya bukan masalah minyak lah. Bukan masalah minyak yang tak sampai ataupun tak support. Sebab kita tengok bahagian head semua minyak cun. Head tak ada makan langsung. Semua cun. Okay, kita test flow minyak pun cun. Cuma isu minyak tu dia stuck dekat sini, dekat cramping. Minyak yang masuk dekat lubang ni dia keluar ikut lubang kecil ni. So yang ni dia tak boleh nak access sepenuhnya minyak tu. Dia hanya kapasiti tu tak pressure dia pun tak tinggi untuk nak capai dekat final hole ni. Okay. So kita pun rasa macam curious, kita try correct benda ni, buka pin ni, buka tendang pin ni, jack keluar semua. Kita ukur dengan micrometer pun memang agak larilah clearance dekat sini, memang larilah, memang haus. Tengah ni memang kat sini pun kita boleh nampak dah dengan mata kasar kita, haus. Dekat belakang root pun sama juga ada makan. Okey, dekat tepi ni pun ada makan sikit, tapi sikit je lah tepi ni. Okey, sebab dia tak kurang pressure kat sini. Okey, so bila kita buka dia punya oil jacket ni, kita tengok ada saki baki besi, sisa daripada drilling tebuk ni lah. Kalau kita drill besi kan dia ada taik-taik lebih-lebihan tu, so ada terkumpul sedikit dekat dalam ni. Okey, so kita tak kata semua produk dia ni problem, tak. Kita bagi tahu yang ni ada masalah finishing dengan kualiti dia lah kan. Tapi benda nak expect apa? Kita bukan dekat syurga. Dan kita tahu benda ni manusia yang buat, even robot yang buat sekalipun tetap akan ada terlepas pandang ataupun sekali keluar kilang bukannya sebiji dua biji, beratus unit, beribu unit. So dia nak check one by one secara tu kita mustahil lah kan, mesti ada terlepas pandang. So benda tu kita faham, tak ada masalah. Sebab tu saya cakap saya tak nak condemn apa-apa. Cuma bagi hak sebagai customer, cuba tuntut claim dengan S1R ataupun Leo, dan mereka setuju untuk proceed dulu proses dia. Kita akan return balik barang ni, dia akan inspect semua sekali. Sekiranya perlu dia ataupun layak untuk dapat refund, kita dapat refund ataupun apa-apa je lah. Tapi bergantung kepada result selepas diorang inspection. Ini inspection daripada pihak kita. Pihak diorang pun ada bahagian inspection diorang juga.
nak pastikan betul ataupun tidak apa yang kita statement kita ni. Okey, sebab yelah kita faham dalam Malaysia ni, dalam dunia ni, kalau barang problem, kadang-kadang daripada komen, kadang-kadang daripada cara setup tak kena, ataupun part lain, masalah oil pump ke, masalah lain lah yang boleh menyebabkan benda ni. So tapi yang ni kita yakinlah sebab kita ada bahan bukti semua sekali, dan secara logiknya ada orang pertikaikan soal oil jet dekat crankcase yang tak ada, yang tak perform. So sekarang ni macam ni, kalau ada oil jet, adakah root ni takkan bunyi? Kalau ada oil jet, adakah pin ni dapat supply minyak? Sebab dua laluan berbeza tu. Dua laluan yang berbeza. Oil jet tu additional. So yang kita pertikaikan kat sini soal root bunyi. Soal blok makan tu tak apalah, kita faham lah sebab makan pun sebab kita lenjan juga nak balik. Kita tak tunda, kita balik juga dengan motor sebab time tu hujan lebat, pukul 12 malam dah, kita terus balik gerak macam tu je. Tapi slowly lah. Kat situ dah start rasa berat lah sikit, lebih kurang. Tapi itu kita tanggung lah. Blok tu kita tahulah, kita sendiri ambil risiko, kita gerak. Okay, so cuma yang jadi masalah sekarang ni crankshaft ni lah. Tapi jangan risau, tak semua orang kena. Sebab saya pernah pakai sebelum ni, customer pernah bawa pakai barang ni, okey je, tak ada masalah. So 1-2 masalah tu biasa. Korang jangan kerana satu ni je semua korang nak condemn, jangan Sama je mana-mana company pun, ada je problem sikit. Takkan ada semua perfect. Sebab company dekat daripada Malaysia, bukan daripada syurga. Okay, korang kena ingat. Even kita orang sendiri pun buat kerja pun ada juga yang kadang-kadang recall, kadang-kadang datang claim warranty. Ada, sebab manusia, itu yang pentingnya. Tapi servis S1R dengan Leo ni bagus. Dia respon okey, cepat. Dia tanya, dia WhatsApp, dia minta video, dia minta gambar, dia hantar video, dia bagi contoh. So dapatlah communication yang agak perfect lah dekat situ. Tak adalah palau ke, avoid ke, ataupun sarkastik ke apa, tak ada. So itu pentingnya mana-mana company yang business product ataupun servis, yang penting dia punya warranty dia, dia punya compliance dia okey. Kira okey lah. Kalau kita nak aspek perfect, tak ada boleh kan. Sekurang-kurangnya ada company yang ada compliance system yang bagus. Okey, itu saja. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Semoga dipermudahkan urusan owner, berjaya dunia akhirat. Assalamualaikum. Spek 63 boleh naik 13. Baik korang pakai standard punya, boleh naik 13, 14 lagi better. Motor standard kilang tapi boleh pergi 120 saja. Masalah RS dan RSX, jom kami bantu pulihkan top speed anda. Masalah RS atau RSX 150, kami bantu dari 750 sahaja. Warranty sehingga 3 bulan.